Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Beatbo Podcast. Okay, hari ni saya telah invite satu kumpulan iaitu Artsy Production untuk kita interview diorang lah. Sebab diorang buat doku ni unik, cafe yang unik. Tu nak tahu apa benda? Okay, boleh kenalkan diri and bagi tahu role korang dalam korang punya team. Okay, saya Puniswari. Saya adalah director dokumentari Pedal and Rules ni. Nama saya Muhammad Haras bin Muhammad Zahir. Saya sebagai kru gaffer. Ya, saya yang kontrol semua tu. Hui, semua tu. Saya yang pasang lampu semua tu. Hui, semat-semat. Macam mana korang boleh dapat idea ni? Lepas tu sebelum korang shoot ni kan, mesti ada idea lain kan? Boleh tak cerita satu persatu? Okay, so first ni kita tengok ada banyak tempat yang unik sikit lah. Kita pilih 3 untuk presentation tu. Presentation kita pilih 3 tempat tu. Satu Nasi 7 Benua, Youth Park dengan Cafe Pedal and Rules ni. Sebenarnya ada lagi. Contohnya macam ni salah satu kami pilih lah sebelum ada Youth Park. Youth Park ni sebelum ada Youth Park kita orang pilih Pantai Monyet. Pantai Monyet? Ya. Uniknya banyak monyet ah. Oh, banyak monyet. Semua kawan-kawan dia. Okay, nice. Lebih kurang sama dengan muka dia orang. Okay, nak tanya. Why Pedal and Rules? Pedal and Rules sebab I ni orang yang suka kereta Hot Wheels. So kolektor ke? Kolektor. Kolektor. Weh, kolektor. So kita nak ambil cafe tu sebab itu first cafe dekat Penang ni ada team kereta. First cafe dekat Penang ni ada team kereta. Wow. Betul, saya setuju datang sana pun sebab saya nak tengok kereta je. Kat situ dah lah ada Gran Turismo semua, boleh main game. Lepas tu kita orang dengar makanan kat situ memang on top. Tapi harga pun on top lah. Harga dia boleh try tapi bila ada duit nantilah. Ya betul. So memang unik lah tempat kan? Korang memang sebab tu korang pilih benda tu kan? Ya, tempat mainan pun ada 7. PS5 7, Gran Turismo pun ada. 7 banyak Bawah 4 dengan atas tu ada 3. So kedai tu ada 2 tingkat lah. Kat atas tu pemandangan dia memang lawa. Lawa? Ya. Dia kat Tanjung Bunga. So kat tepi tu ada pantai. So kalau kau naik atas tu, kau tengok jalan macam-macam kau boleh nampak trek kereta lumba. Wih, gila gompok bhai, semat. Okay. F1 pun lepas. Gila ah. So, ni soalan klise lah. Cabaran yang korang hadap sebelum dengan masa shoot. Cabaran tu ada banyak. Ada banyak. Banyak. Okey, cerita apa yang banyak? Okey, pertama kan, waktu kita orang ambil barang-barang nak setting up kat sana, kenderaan yang kita orang guna kecil sangat sempit. What kind of car? Tak. Kita apa? Iris. Ya, Iris. Lagi kecil tapi besar sikit je pada my member tu. So, waktu kita orang nak bawa barang-barang tu, kita orang terpaksa sumbat. So, bonet belakang memang dah penuh sangat. So, kita orang ada lagi 3 beg dengan besi-besi yang kita orang ke bawa. Besi tu macam untuk stand lighting. Stand lighting, kaki lighting. So, waktu kita orang nak bawa tu, bila tak muat kat bonet, kita orang terpaksa sumbat kat tempat duduk belakang. Tempat duduk belakang tu ada 3 orang tengah duduk. Ya. So, macam mana korang sumbat? Kita orang sumbat je lah. Nampak udara sikit, kita orang sumbat. So, belakang tu kita letak lighting bag. Kita ambil 2 lighting. So, bag dia besar. Dengan tripod 2. Video cam 2. Stand lighting dengan si stand lagi. Banyak. Banyak siap dah lah, besar-besar. Ya. Itu baru sumbat gitu ya. Tu dia. Tu baru kapasiti kenderaan. Belum bercerita pasal driver. Driver memang gila. Apa? Dia bawa laju dia macam nak tak ada hari esok. Driver masalah kan. Okay. Lepas tu ada lagi tak masa syuting ni? Ada lagi kan masalah banyak. Dia banyak. Try cakap. SD card masa tu kita orang lupa beli. Damn. Ya. So last minute kita pergi. Waktu beli tu memang makan modal. Okey. SD card apa yang korang beli? Harga berapa? Harga kita beli 2 dalam 140 macam tu lah. Uish, 140 banyak. 32 RM. Dua-dua tu. Saya sampai terpaksa berhutang
Damn. Pokai. Sekarang ni hutang pun tak lansai lagi ni. Okay, aku banyak lagi soalan nak tanya kat korang ni. Okay, tak apa, kita rehat sebentar. Okay, tunggu. Korang tunggu, pergi ambil makan nasi lemak dulu, ambil nasi lemak, bawa depan skrin. Ambil air makcik, take air RM1, bawa depan skrin. Kita rehat sebentar. Welcome back to our podcast. Okay, so kita ada tanya lagi kan. Sebelum tu, korang ambil nasi lemak belum? Tengok semua dah ambil? Okay, kita layan balik kita punya podcast ni. Okay, saya nak tanya peristiwa yang korang susah nak lupa masa syuting. Susah nak lupa. Tak kisah manis, pahit, masam, masin, bagi tahu. Peristiwa okay, peristiwa yang tak boleh dilupakan adalah waktu kita orang syuting tu adalah bulan puasa. Tu dia. Waktu bulan puasa tu kita orang dah memang penat dah, tapi kita orang paksakan tenaga kita orang. Tapi alhamdulillah, owner lepas syuting makanan tu, owner dia dengan baik hati, bertatu lagi, dia bagi kita orang makan free. Wish, tu dia. Banyak dia bagi sebenarnya. Bagus lah. Alhamdulillah, ikutkan tak habis tau. Ikutkan aku nak bagi you je makanan aku kat meja aku tu, kat meja sebelah. Kenapa tak nak bawa balik rumah? Aku ada kat rumah. Tak payah kot. Okay, saya nak tanya juga masalah teknikal. Gangguan teknikal ada tak? Masalah teknikal tu masa kita rekod audio. Sebab kita dah makan masa dalam 1 jam untuk set up yang tu je. Set up mic? Yeah. 1 jam? Ya. 1 jam. Sebab mic tu tak boleh dengar. Tak tahu kenapa. Kita orang set up pun sebelum kedai buka. So ada banyak masa lah. Tapi nampak sangat waktu kita orang tengah set up tu, muka-muka pekerja macam tak puas dengan kita orang. Faham pula. Tapi alhamdulillah waktu kita orang tengah syuting, nampak dia orang macam seronok nak join sekali. Biasa orang depan kamera kan. Siapa tak happy kan nak masuk depan kamera. Mungkin dia orang tak sabar kot nak masuk kamera, dia tu tak puas hati. Okay, so harapan korang bila korang dah siap korang punya doku ni, dah siap edit semua? Harapan? Harapan kita orang mengharapkan hasil daripada video kita orang yang kita orang buat dokumentari ni. Kita orang mengharapkan hasil yang sangat meletup-letup lah, yang dapat membuat hati orang yang tonton tu, dia rasa macam nak ingin pergi ke tempat yang kita orang doku lah. Sebab kita orang pun buat dokumentari pun untuk mempromosikan kedai orang tu kan. So kita harap dengan dokumentari kita orang ni dapat menarik perhatian ramai pelanggan kedai tu. So kita orang haraplah video dokumentari kita orang ni banyak yang tengok, yang meletup-letup sampaikan viral lah. Yes. Sebab lepas korang semua cerita kan, aku rasa macam macam nak pergi juga. Modal lah tak ada kan. Aku sarankan pergi. Tak apa, modal biar gua jaga. Modal gua jaga? Serius? Serius. Bila gua kaya. Bila kaya, bila tu. Okay, the last question aku nak tanya. Kalau diberi peluang untuk shoot doku lagi kan, korang ada tempat lain ke korang nak shoot? Yang penting dekat tu je. Damn. Sebab itu je? Tak, ada lagi sebenarnya. Okay, cerita. Panjang. Sebenarnya kalau kita orang nak buat dokumentari lagi kan, kita orang nak bukan setakat kedai makan, kita orang nak buat dokumentari pasal benda lain jugalah. Macam travel log pun boleh buat. Travel log. Travel log tempat ada tak macam terfikir lah. Kalau korang buat travel log nak pergi mana? Nak pergi mana pun? Nak pergi negeri lain. Kalau boleh nak pergi negara lain. Kalau boleh nak ke Jepun, boleh ke Dubai. Negara. Tak apa, kalau dokumentari kita orang makin besar. Lepas ni pergi Thailand lah. Tak apa, impian. Impian besar boleh.
Okay, so aku doakan lagi lah. Aku doakan biar kau punya dokumentari ni dapat sambutan. Lepas tu semoga dapat sambutan, feedback semua baik kan. Amin. Okay, amin. Okay. Okay, situ je guys. Kita punya dalam segmen Big Bo Podcast. Okay, korang mesti tak sabar nak dengar kan Pedro and Rose punya dokumentari. Okay, see you on the next video guys. Bye.